Ramai yang suka rasa pisang wak-wak. Tetapi masalah utamanya ialah buahnya penuh dengan biji. Dalam video ini saya akan tunjuk beberapa teknik yang dikatakan boleh mengurangkan pembentukan biji berdasarkan prinsip pendebungaan tumbuhan. Keistimewaan utama pisang ini ialah buahnya mempunyai rasa yang manis, aroma yang harum dan tekstur yang lembut apabila masak. Sebab itu ramai yang menggemarinya. Namun begitu, berbeza dengan kebanyakan pisang komersial, pisang wak-wak lazimnya mempunyai banyak biji yang keras di dalam isi buah. Inilah cabaran utama yang dihadapi oleh penanam dan juga pengguna. Sehingga hari ini, belum ada kaedah yang terbukti dapat menjadikan pisang wak-wak 100% tanpa biji. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa teknik yang sering dikongsikan oleh penanam dan peminat pertanian bagi mengurangkan pembentukan biji. Antaranya ialah membuang jantung pisang selepas semua sisir buah keluar, membalut tandan bagi menghalang serangga membawa debunga, serta menanam pokok jauh daripada pisang liar atau pisang yang mempunyai banyak biji. Selain itu, terdapat juga pelbagai petua yang dikongsikan di media sosial, seperti mencucuk batang, menebuk jantung pisang, atau menggunakan bahan tertentu. Namun, kebanyakan kaedah tersebut masih belum mempunyai bukti saintifik yang kukuh. Dalam video kali ini, saya akan mencuba satu pendekatan yang berbeza, iaitu membiarkan jantung pisang kekal pada pokok tanpa dipotong sehingga buah matang. Kita akan lihat sama ada kaedah ini memberi kesan terhadap pembentukan biji pada pisang ini. Jom kita ikuti prosesnya sehingga penuaian nanti.
Alhamdulillah, daripada 3 tandan pisang wak 2 yang saya biarkan, tanpa memotong jantungnya, semuanya kelihatan tidak mempunyai biji. Walaupun ini hanyalah pemerhatian awal, saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat dan menjadi rujukan kepada penanam lain. Terima kasih kerana menonton.